sekalian, Datuk Misbun Siddiq pernah berpesan, negara kita Malaysia akan ketandusan atlet yang berbakat sekiranya atlet ini tidak dilatih daripada usia muda lagi. Demikianlah kata beliau. Sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGK di hati. Hadirin, pada hari ini akan saya bentangkan kepada anda semua dasar-dasar pelaksanaan kegiatan core kurikulum di sekolah berdasarkan atas mata pelajaran JKKO 1062 iaitu core kurikulum dan kesihatan diri. Saya Muhammad Hadayatullah bin Kamilin belajar daripada Jabatan Pengajian Melayu Kekhususan Bahasa Melayu Pendidikan Rendah dengan elektif Pendidikan Pemulihan. Hadirin, hari ini kita akan sama-sama menganalisis apakah pelaksanaan dasar-dasar kegiatan kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan atas 5 dasar utama yang akan saya bentangkan sebentar lagi, iaitu dasar pertama meliputi kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Kedua, penyertaan murid dalam aktiviti dan kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib. Yang ketiga, penyertaan semua guru turut adalah wajib juga. Keempat, iaitu pelaksanaan kegiatan kurikulum. Dan yang kelima, penyertaan beramai-ramai. Sekarang kita akan analisis secara terperinci agenda dasar pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan atas dasar-dasar utama pertama. Sebelum kita menerajui pembentangan kita pada hari ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Apakah yang dikatakan dengan dasar pelaksanaan kurikulum di sekolah? Pertama sekali, menurut Azam Shah Muhammad 2017, kegiatan kurikulum ini adalah kegiatan yang kita rancang hasil daripada lanjutan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk kita menambah, mengukur dan mengamalkan pengetahuan di dalam bilik darjah itu sendiri. Dan menurut buku Peraturan-Peraturan Pendidikan dalam Kurikulum Kebangsaan 1997 di bawah Akta Pendidikan 1996, kurikulum ini adalah aktiviti yang dirancang di luar bilik darjah bagi kita memberikan peluang kepada murid untuk kukuhkan semula pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Seterusnya, pelaksanaan kurikulum dan kurikulum ini memainkan peranan yang penting dalam kita melahirkan murid yang seimbang dari aspek jeris. Apakah itu jeris? Jeris adalah jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Sekarang, selesai kepada sesi pengenalan di mana kita akan berkenal-kenalan dengan dasar-dasar pelaksanaan. Sekarang kita akan menerajui analisis dasar-dasar pelaksanaan yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Pertama sekali, dalam dasar utama pertama membicarakan tentang kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Baiklah, merujuk kepada Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996, iaitu Akta 550, di mana selaras dengan Peraturan 3/1 Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997, pelaksanaan kurikulum di sekolah adalah wajib. Oleh hal yang demikian, setiap sekolah-sekolah di Malaysia perlu melaksanakan aktiviti kurikulum kerana ianya adalah mandatori untuk dilaksanakan di semua sekolah. Kedua, kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kurikulum ini adalah satu kesalahan yang jika kita disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara atau mungkin kedua-duanya sekali. Baiklah, berdasarkan Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550, apakah penalti am hasil daripada keengganan pelaksanaan aktiviti kurikulum tersebut? Pertama sekali adalah denda sehingga RM5,000 ataupun penjara sehingga 6 bulan atau mungkin kedua-duanya sekali. Dan bagi kesalahan yang dilakukan secara berterusan boleh dikenakan denda harian sebanyak RM500 bagi setiap hari kesalahan tersebut diteruskan. Jadi itu adalah dasar utama pertama yang kita lihat daripada kewajipan pelaksanaan aktiviti kurikulum di setiap sekolah-sekolah, kerana kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan kita. Baik, sekarang kita akan menganalisis dan menerajui pembentangan dengan dasar utama kedua, iaitu
penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Setiap sekolah di negara kita perlu melaksanakan aktiviti dan kegiatan kurikulum kerana ianya termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 di mana pelaksanaan tersebut adalah wajib. Oleh hal demikian, murid adalah salah satu layar untuk kita memastikan pelaksanaan aktiviti kurikulum itu dilaksanakan dengan baik dan juga komprehensif. Jadi, dasar utama kedua ini membincangkan tentang penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum itu adalah sesuatu perkara yang wajib. Oleh hal yang demikian, kita tahu bahawa setiap murid diwajibkan untuk menyertai sekurang-kurangnya 1 unit uniform, 1 kelab persatuan dan 1 sukan atau permainan sebagaimana yang terdapat dalam surat Kekeliling Iktisas Pendidikan. Oleh hal yang demikian, murid perlu menyertai sekurang-kurangnya 1 daripada ketiga-tiga komponen dalam aktiviti kurikulum ini di sekolah. Baik, pihak sekolah pula bertanggungjawab untuk sediakan peluang dan juga menubuhkan pelbagai kelab, persatuan serta aktiviti kurikulum bagi kita memenuhi semula minat dan penyertaan semua murid mengikut peraturan-peraturan pendidikan Persatuan Sekolah 1998 di mana sekolah perlu memberi ruang untuk murid menyertai aktiviti kurikulum secara meluas tanpa bantahan dan apa-apa perkara yang menghalang. Seterusnya kita akan lihat penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan kurikulum perlulah diberi dan direkod dan juga diberikan penilaian. Makna kata, murid serta aktiviti kurikulum, kehadiran mereka diambil, pencapaian mereka dicatat dan juga kehebatan-kehebatan mereka dinilai, di mana itu adalah penting untuk kita memberikan penilaian tentang sejauh manakah kemanjarian murid tersebut. Baik, sekarang kita lihat apakah impak jika berlaku ketidakhadiran murid dalam aktiviti kurikulum ini. Di mana murid yang tidak hadir dalam kegiatan kurikulum yang telah didaftarkan tanpa alasan yang munasabah boleh dikenakan tindakan disiplin, iaitu kesalahan tersebut dianggap setara dengan kesalahan ponteng sekolah atau ponteng kelas, di mana kesalahan-kesalahan ini perlu dimaklumkan kepada murid dan juga ibu bapa. Maknanya pada hari ini aktiviti kurikulum ini adalah diwajibkan. Makna murid tidak boleh untuk tidak pergi ke aktiviti kurikulum ini secara sesuka hati. Baiklah, selesai kita menganalisis dasar utama kedua yang dapat disimpulkan bahawa penyertaan murid itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam pelaksanaan aktiviti kurikulum di sekolah-sekolah di Malaysia. Sekarang kita akan menerajui pembentangan dengan analisis dasar yang ketiga, iaitu dasar utama ketiga tentang penyertaan semua guru adalah wajib. Kalau tadi kita bincang bahawa murid itu adalah wajib untuk menyertai aktiviti kurikulum. Sekarang jika ada perkara yang dilakukan oleh murid mesti perlu dilaksanakan oleh guru. Oleh hal demikian, penyertaan semua guru adalah turut diwajibkan dalam aktiviti kurikulum. Baiklah, berdasarkan perkara 5.2 dalam surat Perkeliling Iktisas Pendidikan menyatakan bahawa penyertaan semua guru dalam mengurus, menyedia dan mengendalikan kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib bagi kita memastikan pelaksanaannya berjalan dengan berkesan. Oleh itu, guru ini digantikan sebagai media untuk melaksanakan aktiviti kurikulum itu supaya berjalan dengan lancar dan baik. Selain itu, guru juga hendaklah diberikan tugas dan tanggungjawab kurikulum secara bertulis, jelas dan khusus sebagaimana pelaksanaan tugas dalam bidang kurikulum. Hal ini penting bagi memastikan guru tersebut memahami skop apakah yang perlu dilakukan ketika mengendalikan aktiviti kurikulum tersebut, tidak kiralah kelab atau persatuan, unit beruniform ataupun sukan dan permainan. Sekarang kita lihat apakah impak daripada keengganan pelaksanaan guru tersebut sebagai dalam aktiviti kurikulum. Keengganan guru untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan adalah salah satu kesalahan dari segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam ataupun moral dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut perintah-perintah pegawai iaitu kelakuan dan tata tertib, di mana mereka boleh dikenakan tindakan sekiranya guru tidak mampu untuk datang dan melaksanakan tugas dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka tanpa alasan yang munasabah.
Baik, sekarang kita dapat simpulkan dalam dasar utama ketiga ini memastikan guru itu menjadi medium yang merancang pelaksanaan aktiviti co-curricular dapat dilaksanakan dengan baik. Sekarang kita selesai menganalisis dasar utama ketiga. Kita bergerak ke analisis yang seterusnya, iaitu dasar utama keempat, di mana dasar ini membincangkan pelaksanaan kegiatan co-curriculum, iaitu berdasarkan peraturan 2 dalam peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1997, di mana kegiatan co-curriculum ini perlulah kita rancang sebagai lanjutan pada proses pengajaran dan pembelajaran PDP bagi membolehkan murid ini mengukuhkan serta mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Makna kata pada hari ini, aktiviti co-curriculum ini dilaksanakan adalah sebagai penyambung kepada kaedah pembelajaran di dalam kelas, supaya apa yang mereka pelajari di dalam kelas itu mereka boleh adaptasikan dalam konteks sosial. Selain itu, aktiviti co-curriculum juga perlu dirancang secara sistematik dengan maklumat, objektif, kaedah pelaksanaan dan penilaian yang jelas bagi kita memastikan keberkesanan pelaksanaan program tersebut. Di mana program ini perlu ada matlamat yang dirancang dengan sistematik, perlu ada objektif, dan juga murid tersebut apabila menyertai aktiviti co-curriculum perlu dinilai dan memastikan sejauh mana keberkesanan dan kemenjadian murid itu sendiri. Baiklah, kita akan lihat poin pertama, di mana setiap kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan mestilah dirancang dengan maksud untuk matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatik dan progresif. Seperti yang saya katakan, hal ini bertujuan untuk kita menilai sejauh mana kemenjadian murid tersebut dalam mengadaptasikan pembelajaran yang dipelajari di dalam bilik darjah dalam konteks sosial. Hadirin dan hadirat, baiklah, kita lihat ke poin yang terakhir, iaitu setiap kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan mestilah ada elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baharu serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan jeris itu sendiri. Di mana murid kita pada hari ini digalakkan, bahkan diwajibkan untuk menyertai aktiviti co-curriculum bagi kita memastikan penerapan elemen-elemen nilai murni di dalam jeris itu diterapkan dalam kalangan murid, kerana dalam penyertaan aktiviti co-curriculum ini mempunyai elemen pengetahuan, pengalaman berdasarkan tindakan dan juga kemahiran-kemahiran baru yang dapat mereka peroleh. Jadi, rangkuman dalam dasar utama keempat ini, kita dapat lihat bahawa pelaksanaan kegiatan co-curriculum ini sebenarnya dilaksanakan bukan suka-suka, tetapi berdasarkan daripada lanjutan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah agar mereka dapat adaptasikan dalam konteks sosial dan kehidupan seharian mereka. Baik, selesai kita menganalisis dasar utama keempat. Bergerak kita ke dasar utama kelima, iaitu dasar utama yang terakhir, tapi bukanlah dasar keseluruhan yang terakhir. Jadi, dasar utama kelima ini adalah menceritakan tentang prinsip penyertaan beramai-ramai, di mana pelaksanaan aktiviti kegiatan co-curriculum di sekolah ini mestilah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi atau paksaan, tetapi fokusnya kepada peningkatan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid. Perkara ini dirujuk daripada surat perkeliling ikhtisas pendidikan, di mana dalam dasar ini apa yang kita hendak tekankan adalah perpaduan dan integrasi, di mana murid itu perlu menyertai aktiviti co-curriculum secara menyeluruh dan kolektif tanpa sebarang diskriminasi. Jadi, kita lihat daripada poin-poin yang tersedia, di mana penyertaan perlulah secara menyeluruh. Setiap murid perlu untuk menyertai aktiviti co-curriculum tanpa sebarang bantahan. Seterusnya, tiada unsur diskriminasi atau paksaan. Murid diberi ruang untuk memilih apakah unit uniform yang mereka inginkan, apakah kelab dan persatuan yang mereka inginkan, apakah sukan dan permainan yang mereka inginkan, tetapi perlulah berpandukan kepada skop dan kuota dalam aktiviti pelaksanaan tersebut. Baik, seterusnya adalah memupuk perpaduan dan integrasi, di mana murid dalam pelbagai kaum dikumpulkan dalam satu aktiviti co-curriculum, misalnya dalam unit beruniform seperti Bulan Sabit Merah yang mengandungi masyarakat yang berbilang kaum India, Cina dan Melayu. Hal ini memupuk integrasi dan perpaduan kaum yang kukuh. Seterusnya adalah bersifat inklusif dan merentas disiplin.
Hadirin, pelaksanaan aktiviti co-curriculum ini bukan sekadar memberikan kita pengalaman yang baru, tetapi mengajar kita tentang pelaksanaan disiplin itu sendiri. Baik, untuk kita menganalisis lebih terperinci, kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah ini perlulah bersifat merantas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif, iaitu hanya memandang kepada sesebuah pihak sahaja, dan penyertaannya adalah terbuka kepada semua pelajar tanpa diskriminasi dan bantahan bagi membentuk perpaduan dan integrasi dalam pelbagai kaum. Baiklah, selesai kita membentangkan 5 dasar utama dalam pelaksanaan co-curriculum sebentar tadi, kita akan meneruskan pembentangan ini kepada 7 dasar sokongan pelaksanaan co-curriculum di sekolah yang menerajui pembentangan kita yang seterusnya. Baik, 7 dasar sokongan pelaksanaan co-curriculum di sekolah ini akan saya bahagikan kepada 2 bahagian. Baik, kita akan lihat bahagian yang pertama yang meliputi galakan khidmat masyarakat. Sekolah digalakkan untuk melaksanakan aktiviti seperti gotong royong, kerja amal dan program yang memupuk perpaduan, ketatanegaraan dan juga nilai-nilai moral dalam diri murid. Oleh itu, kita dapat memastikan murid ini melaksanakan aktiviti-aktiviti sosial dalam kelompok sosial yang melibatkan diri mereka dalam kelompok sosial itu bagi memberikan impak positif kepada orang lain. Baik, kita melihat kepada dasar sokongan yang kedua, iaitu penyertaan dalam pasukan beruniform. Di mana dalam pelaksanaan dasar sokongan ini, murid itu digalakkan untuk menyertai pasukan pakaian seragam seperti aktiviti perkhidmatan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan oleh agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan, NGO yang berdaftar. Di mana melalui pelaksanaan penyertaan dalam pasukan beruniform ini, murid-murid dapat mempelajari banyak benda dalam unit uniform. Misalnya unit uniform Bulan Sabit Merah Malaysia, mereka dapat menyertai aktiviti perkemahan unit beruniform, perbarisan dan juga kursus yang mereka perlu pelajari tentang unit beruniform yang telah mereka pilih. Seterusnya, yang ketiga adalah menggalakkan kebersamaan melalui aktiviti. Iaitu, kita dapat lihat bahawa melalui pendekatan kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan ini dapat membentuk kerjasama dan penyertaan masyarakat bagi mengukuhkan hubungan antara sekolah dan juga komuniti, di mana melalui pelaksanaan kerja-kerja amal seperti gotong royong dan juga kerja-kerja yang melibatkan ketatanegaraan tadi dapat mendekatkan diri murid dalam kalangan sekolah itu dengan komuniti masyarakat, iaitu konteks sosial yang saya nyatakan sebentar tadi. Baik, selesai membentangkan dasar sokongan dalam bab yang pertama, iaitu kita bergerak seterusnya ke bahagian yang kedua yang meliputi 4 dasar sokongan. Baik, dasar sokongan yang keempat adalah perkembangan potensi murid, iaitu co-curriculum ini. Apakah peranannya? Peranannya adalah untuk kembangkan potensi murid secara menyeluruh dari aspek jeris selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2030, di mana kita ingin melihat kemenjadian murid tersebut hasil daripada pembelajaran di dalam bilik darjah bahkan di luar bilik darjah, iaitu kesinambungan kepada aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan di setiap sekolah. Baik, seterusnya adalah pengembangan bakat ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu sekolah hendaklah menyediakan peluang dan ruang kepada murid untuk mereka kembangkan bakat dan potensi sehingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Di sinilah berlakunya penilaian kemenjadian murid hasil daripada kita melihat sejauh mana keberkesanan pendekatan kegiatan co-curriculum itu di sekolah melalui mereka menyertai aktiviti-aktiviti di peringkat kebangsaan, bahkan di peringkat antarabangsa untuk kita menilai kehebatan mereka dan menilai kemenjadian murid itu sendiri. Baiklah, kita bergerak ke dasar sokongan yang keenam, iaitu pengiktirafan dan juga penghargaan. Mereka telah berjaya mengharumkan nama sekolah dalam aktiviti co-curriculum ke peringkat kebangsaan, bahkan ke peringkat antarabangsa, walaupun dari peringkat yang rendah sekalipun. Sekolah perlu memberikan penghargaan kepada murid dan juga guru atas penyertaan mereka, melibatkan diri serta pencapaian yang mereka peroleh
hasil daripada amalan disiplin yang baik dalam menyertai aktiviti co-curriculum dan juga pencapaian mereka hasil daripada mereka menyertai aktiviti co-curriculum. Pengiktirafan dan penghargaan ini tidak hanya termaktub kepada murid sahaja. Guru juga boleh mendapat pengiktirafan dan penghargaan melalui sejauh manakah mereka memastikan pelaksanaan aktiviti co-curriculum itu dilaksanakan dengan baik dan juga terurus secara komprehensif. Baik, kita melihat ke dasar sokongan yang ketujuh, iaitu yang terakhir, pendedahan kepada masyarakat, di mana murid-murid ini perlu diberikan peluang mempersembahkan bakat mereka seperti yang saya katakan sebentar tadi. Selepas itu memperlihatkan kemahiran mereka, kecemerlangan mereka kepada masyarakat sebagai usaha untuk kita tingkatkan keyakinan diri dan pengiktirafan terhadap pencapaian mereka. Hal ini penting bagi kita memastikan kemahiran dan pencapaian yang murid ada kita dapat nilai dan kita dapat tonjolkan dalam aspek sosial itu sendiri. Baiklah, selesai membentangkan ketujuh dasar sokongan hasil daripada dasar-dasar pelaksanaan co-curriculum di sekolah. Sekarang kita akan bergerak ke part yang seterusnya, iaitu rangkuman keseluruhan pelaksanaan dasar antara dasar utama dan juga dasar sokongan itu sendiri. Jadi, dalam usaha mencapai hasrat sebagai sebuah negara maju, maka pelaksanaan aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah ini merupakan agenda penting. Sebab kepentingannya ini terbukti apabila Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, KPM, memperakui bahawa semua kegiatan kelab dan persatuan, pasukan beruniform, sukan dan aktiviti sosial yang dilaksanakan di luar bilik darjah dianggap sebagai kegiatan co-curriculum yang perlu diceburi oleh setiap murid di sekolah. Hal ini diambil daripada Jabatan Kuasa Kabinet 1979 dalam Surat Berkebilik Instansi Pendidikan, di mana rangkumannya kita dapat memastikan murid itu wajib untuk menyertai aktiviti kegiatan co-curriculum bagi kesinambungan kepada pembelajaran di dalam bilik darjah, lantaran kita dapat menilai sejauh mana kemenjadian murid tersebut melalui pelaksanaan dan penyertaan mereka dalam aktiviti co-curriculum tersebut. Seterusnya kita akan lihat 4 poin utama, iaitu co-curriculum ini merupakan komponen penting dalam co-curriculum kebangsaan, di mana pelaksanaannya adalah merupakan selaras dengan tindakan dan keperluan dalam mereformasi lanskap pendidikan kita. Seterusnya adalah co-curriculum membantu mengembangkan potensi murid. Kita dapat memastikan potensi dan bakat-bakat yang murid ada kita dapat serlahkan dengan lebih baik. Seterusnya, pelaksanaan co-curriculum adalah wajib meliputi kedua-dua belah pihak, iaitu guru dan juga murid, di mana kedua-dua belah pihak ini wajib untuk menyertai aktiviti co-curriculum tanpa perlu ada sebarang bantahan. Jikalau ada, perlulah bersebab. Hal ini penting bagi memastikan penglibatan mereka sentiasa berada dalam status yang lebih tinggi dan baik. Seterusnya adalah rangkuman yang terakhir, iaitu pelaksanaan co-curriculum ini menyokong hasrat Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2030 bagi kita melahirkan lanskap pendidikan yang lebih efektif dan juga lebih berkesan dalam membentuk anak-anak bangsa kita. Jadi, hadirin dan hadirat sekalian, di sini saya juga lampirkan sumber-sumber rujukan hasil daripada carian secara digital dalam melaksanakan pembentangan bagi mata pelajaran ini. Jadi itu sahaja daripada saya, hasil daripada pembentangan keseluruhan bagi dasar-dasar pelaksanaan aktiviti kegiatan co-curriculum di sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.